Hello, korang buat apa tu? Selamat datang ke Mak Yu Sahat. Hari ni kita berada dekat Silent Book Cafe in future. Okay, so pagi-pagi macam biasa minum kopi dulu, buka laptop, tengok dulu kerja-kerja pending, apa yang kena buat. Oh, hari ni Mak Yu nak buat craft tangan. So, maafkan saya, meja terapi kita bersepah. Tara! Mak Yu nak bagi tips korang, siapa yang ada chronic brain SLE atau yang ada permanent brain damage, kerosakan kekal di bahagian otak, ini di antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat. Mak Yu merupakan seorang doktor pencen muda dan pengidap sakit chronic brain SLE with multiple organ failure lah. So, kalau orang tanya kenapa tak jadi doktor lagi, kerja kat klinik ke hospital, MMC tak bagi Mak Yu bertugas sebab tangan Mak Yu dah tak kuat dan tangan Mak Yu tremor, gegar-gegar sikit. Bahayalah kalau Mak Yu nak ambil darah, nak operate orang. So, ini salah satu terapi yang Mak Yu belajar di hospital rehab dahulu. Macam-macam terapi sebenarnya. Terapi bercucuk tanam, masak, terapi dalam air, dan salah satunya terapi yang korang kena buat craft tangan untuk aktifkan saraf otak anda dan saraf-saraf tangan anda. Boleh dah jahit-jahit macam ni, kita suka kan, ikutlah kreativiti kita gitu. So korang pun boleh praktis kat rumah. Kalau suka menjahit lah, kalau korang suka masak-masak lah, ni di antaranya. Okay, lepas tu Mak Yu jahit sendiri tau. Gam pun ada, jahit pun juga supaya tahan lama lah. Ni bookmark yang Mak Yu rasa ada 7 bits. Korang boleh lah zikir-zikir, mana tahu korang boleh bawa pergi umrah nanti. Tawaf 7 kali, bestnya. Okay, so kakak Mak Yu kata, dah lah Yu, janganlah sedih-sedih. Apa kata kau buat, kau kan suka buat bookmark, buat buku nota, diary, guna kotak dulu. Buatlah Yu, mungkin nanti ada orang hargai sangat apa yang kau buat. Mak Yu pun touching lah. So Tara, inilah cerita dia. Lama juga Mak Yu terpaksa cepatkan video ni. Korang tapan-tapan stiker. Dan yang paling penting, kata-kata cinta dekat belakang tu adalah random dan spontan rezeki korang. So Mak Yu akan pack elok-elok. Okay, harap korang suka. Support lah kalau korang suka. Okay, Mak Yu charge murah je dah, RM10, include postage. So nanti PM Mak Yu. Okay,